nak pergi kerja 2 jam, sampai even pagi ni pun saya sangkut 2 jam. Macam mana? Kan ramai yang cakap buat apalah dia ni datang Malaysia kan, tapi kita sebagai rakyat Malaysia ni pun mengharapkan sesuatu yang besar lah kan. Betul, Bila dia setiap datang 100 tu RM15 kita pakai untuk berniaga dengan dia. Banyak tak banyak? banyak. Kalau saya ni kan, ni tahu tak negara dia. Saya kalau pasport saya tu setiap pasport 5 tahun kan. Mungkin separuh cop pasport tu China. China. Saya banyak pergi keluar ke China banyak. Saya admire dia punya negara. Nombor satu, orang dia sangat rajin. Okay? Orang dia bekerja secara telus. Memang rajin. Sebab ada satu saya punya supplier lah, nama dia Lina. Lina ni saya message bila pun dia akan jawab. Aku tu rajin betul. Saya biasalah saya bekerja tak ikut masa. Tapi dia sebagai pekerja dia tak ikut masa juga. Dia ada beritahu saya lah, Mr. Raja, takkan dia panggil Fauzan kan? Iyalah. Mr. Raja, if I don't do my job seriously, 10,000 other people waiting for my job, queuing. So memang dia serius lah pasal kerja. Itu satu lah. Nombor dua, orang dia sangat disiplin. Kalau kita kata Singapura tu negara yang kiasu ada sikit dan orang dia agak terpelajar, tapi China memang disiplin. Sebab ada positif and negatif, ada pro and con lah. Nombor satu, dia kamera dekat mana-mana ada. Kat toilet je tak ada. Betul. Serius Mana-mana kamera. Highway, kita nak masuk train, kita being monitored lah. Sebab manusia ni kalau orang tengok kita rasa macam ada orang tengok ni kan. Itu satu positif lah. So tempat dia agak selamat. Kalau kita keluar malam-malam, saya pernah pergi beberapa bandar besar dia lah, macam Beijing,